Bila Encik Amin kena carut dengan bonda Rozita Ibrahim sebab makan nasi lemak paru, tak pandai jaga kesihatan, Encik Amin siap menyanyi lagi. Siapa yang dicarut? Bukan orang pertama carut ni. Oh, Cik Amin dicarut? Dia tadi yang kena. Kenapa? Mana? Carut pun kena carut ke? Wajar dicarut. Semalam dia makan nasi lemak paru. Dia tak jaga. Dia tak mengaku. Dia kalau tak ada sayang, dia akan makan suka hati dia. Yang paling penting, dia nyanyikanlah satu lagu. Lagu tu memang tak tahu. Cuba nyanyi lagu. Teman tapi setia. Orang teman tapi mesra, tapi teman tapi setia, suka dia je. Yalah, teman setia. Lagu tu bukan macam tu. Salah. Bukan. Ya, teman tapi mesra. Ini versi lain. Apa? Dah lah kalau saya mengenai Cik Amin dia. Lain kali jangan buat lagi aku fikir aku nak potong memang kau. Aku baru nak berbaik-baik dengan kau. Aku baru nak bagi hadiah duit poket lain. Merajuk aku. Kena cara. Kita seronok kan pasal bila kita ni diam kan. Kalau kita ni sebab kita tak kena lagi.